Guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni macam yang korang baca dekat thumbnail dan macam yang korang baca dekat title jugalah, hari ni aku sebenarnya tak tahu nak buat apa ya guys, sebab dalam konten kita pun kita tak tahu nak buat apa. So hari ni kita akan buat vlog, di mana vlog kita hari ni kita akan buat vlog random je lah ya. Maksudnya aku akan bawa korang jalan-jalan ke, aku akan bawa korang tour rumah ke, lebih kurang macam itulah. So aku rasa lebih baik kita akan tunjuk macam mana rumah kita orang. Dan sekarang ni aku bukan dekat Sibu, aku berada dekat Bandaraya Kuching lah ya. Macam biasalah, kalau ada masa yang lapang ke apa ke, aku akan pergi kat Bandaraya Kuching dan kita akan jalan-jalan dekat sini kan. Lebih kurang macam tu. So tanpa basa-basi, kita masuk dalam video. Okay, macam yang korang tengok sekarang ni, ini dekat bilik aku sendirilah. Ada wallet aku, ada beg aku. Kau tengok ya, dalam beg aku ni ada barang tau. Ada barang. Dalam ni kita akan tengok apa barang yang ada kat sini. Okay, dekat bahagian beg depan ni kita ada telefon aku. Ya, macam biasa ya, telefon Android aku. Alright, ya, telefon Android aku. Lepas tu pula kita ada marker aku. Ni wallet pekerjaan aku lah ya. Okay, dekat bahagian belakang ni pula kita ada tisu. Okay, kita ada tisu. Ada orang kata marker aku juga. Lepas tu ada macam, oh ni paling penting sekali lah guys ya. Ni paling penting sekali, deodorant. Deodorant ni paling penting sekali. Kalau macam kau rasa macam berbau ke apa ke, kau pakai benda ni lah, jangan tak pakai tau. Lepas tu dia tu, oh ya, kau ada perfume weh. Okay, kau ada perfume. Okay, kenapa tak fokus ni? Okay, kau ada perfume. Perfume macam kita picit-picit ke apa semua ke apa kan. Paling penting sekali kalau kau nak solat ke apa ke ataupun nak semayang ke, kau kena ada benda ni lah. Benda ni wajib tau, which is minyak hatta, lebih kurang macam tu. Paling aku agak kurang suka dengan bilik ni lah. Bayangkan atas aircon tau. Dekat sini tempat orang kata, apa namanya, tempat kata-kata aku, aircon tu menghadap ke sini. So maksudnya dia tak kena lah. Ini tak paling tak ada sekali bila berada kat bilik ni. Tapi okey jugalah kan, walaupun dengan harga yang berbaloi pun aku rasa agak affordable jugalah. Kalau kita orang stay sini dalam 2 hari ke 1 hari ke, agak affordable lah. Ni pula sekitar dekat pemandangan di luar Bandaraya Kuching lah. Kau tengok ke bahagian bawah ni, memang ada swimming pool. Sebenarnya kalau korang nak tahu, dekat vlog raya yang aku pernah buat dulu tu sama je sebenarnya. Memang ada tu, sebab kita orang memang dapat view kat sini lah, which is ada orang kata apa namanya, ada swimming pool, ada yang duduk-duduk ni, tempat duduk ni. Lepas tu kita kena dekat orang kata apa namanya, pemandangan je. Okay guys, okay, kena ada swimming pool, ada tempat duduk. Lepas tu ada pemandangan di sekitar Bandaraya Kuching. Okay guys, so sambil-sambil tu kita sembang-sembang terlebih dahulu lah. Memandangkan kita masih ada masa yang agak panjang, lebih baik kita bercerita terlebih dahulu lah ya. Lebih kurang macam tu. So korang ingat tak pasal video yang aku jadi runner dalam satu hari tu? Okay, yes, memang betul, aku still jadi runner. Tapi sekarang ni aku telah dikukuhkan status daripada full time ke part time lah. Memang ada sebab kenapa diorang buat macam tu. Satu sebab adalah aku nak pergi sambung belajar. So disebabkan benda macam tu, aku ditukarkan daripada status full time ke part time lah sebenarnya kan. Lebih kurang macam tu. So tak ada lagi lah pasal orang kata apa namanya, setiap hari aku pergi kerja ke apa kan. Dan ada masanya pula kita boleh lah buat video setiap hari. Lebih kurang macam tu. Kita akan pelbagaikan lagi konten-konten kita yang menarik lah lepas ni ya. Lebih kurang macam tu. Alright, seterusnya pula kita juga akan pergi dekat kedai makan ni lah. Nama kedai makan ni adalah Jom Makan. Ianya terletak di bahagian Kuching, Sarawak dan berada di kawasan BDC lah. So tadi aku ada order nasi goreng daging dengan minum Milo ais kurang manis lah. Yang ni waktu ni kita orang lepak dengan family kita orang sendiri lah ya. Okay guys, so sekarang ni kita berada dekat Boulevard Mega Mall di Kuching, Sarawak. Dan sekarang ni kita dalam misi mencari stocking dan juga mencari satu benda yang aku tak boleh nak sebut benda tu dekat depan kamera aku. So pandai-pandai lah korang tahu sendiri apa yang kita orang beli lah ya.
Okey, so misi kita yang seterusnya adalah kita sedang mencari kaunter lah ya. Kau nampak tak dekat situ ada kaunter 46. So sekarang ni kita dalam misi untuk membayar. Selesai membayar, kita pula menuruni tangga di Boulevard Mega Mall di Kuching, Sarawak. Dekat kanan tu memang cantik gila lah. Ada kedai-kedai kan. Korang boleh pergi kalau korang nak pergilah. Ya, lebih kurang macam tu. Okey, seterusnya pula kita pergi dekat tempat yang seterusnya, which is dekat E-Mart Matang. So ini adalah tempat yang seterusnya kita orang pergilah. Tempat kita sini sebab kita nak cari-cari barang. Lepas tu pula kita akan pergi, tengoklah, korang tengoklah vlog aku yang seterusnya lah ya. Kita nak spoil kat sini dulu. Alright guys, ketika ini kita sedang membeli belah lah ya. Membeli belah dekat E-Mart. Dan baru satu barang yang kita orang beli. Nanti macam-macam barang lah kita orang akan beli nanti. Nanti korang stay tune je lah ya. Alright guys, korang tengoklah sendiri betapa banyaknya barang yang kita orang beli. Daripada segi makanan, pakaian, bukan pakaian jugalah, maksud aku macam daripada segi barangan keperluan kan, daripada segi makanan, kebersihan dan sebagainya lah kita orang beli. Sebab adik aku akan masuk ke kampus lagi. So that's why lah kita orang beli banyak sangat barang. So inilah barang-barang yang kita orang beli. Daripada segi makanan, deterjen, anything semua tu, itu yang kita orang beli. Ini pula waktu kita orang dah selesai membeli belah lah. Dan sekarang ni kita menuju ke kereta. Okay guys, so kita pergi ke destinasi yang seterusnya. Kita nak membeli makanan lah. Ini adalah makanan-makanan, ini adalah destinasi yang seterusnya. Kita nak pergi ke, orang kata apa namanya, okay, nama tempat ni adalah Pasar Malam Metro City lah. Ianya terkenal disebabkan oleh kebanyakan gerai-gerai jualan makanan yang ada kat sini. Kalau korang cari ayam gunting ke, nak cari nasi ke, mi ke, semua everything ada kat sini lah. Dan harganya cukup berbaloi. So kepada korang yang berada kat sekitar area Bandaraya Kuching, aku recommend kat korang boleh pergi kat sini lah. Namanya Pasar Malam Metro City. Alright guys, so aku rasa sampai sini video kita kali ini. I hope you guys can enjoy this video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.